Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kita akan buat sedikit video untuk kita akan tukar bateri Yamaha NVX V2. Macam biasa guys, setiap bateri motor tu maksimum dia boleh pi mungkin dalam 3 tahun je, yang paling lama pun. Selepas itu hampa kena tukar. So untuk video kali ni aku ada dapat satu bateri untuk kita review. Bateri ni daripada TiEx Company Malaysia. Jom kita tengok bateri untuk Yamaha NVX V2. Okey, ini bateri dia, brand TiEx. TiEx EYTZ 7SBS, right, 12 volt. Ada sirim kat sini. Kalau nampak dia ada job sirim, approved by sirim, lambang Thailand ni apa aku tak tahu, made in Thailand ke. Belakang ni dia punya manual lah, label dia. Jom kita buka kita punya bateri lama NVX. Screwdriver yang NVX bagi ni macam tinggi sikit lah. Okey, selesai, kita dah kunci semua. Okay guys, bateri berfungsi dengan baik. Okey, ini adalah sikit detail untuk bateri TiEx ni. Dia ada sirim, dia adalah Malaysian sirim product certified lah, number 1, only number 1, industrial design in Malaysia, 100% quality check, inspection, maintenance free, high performance, long life, 2 tahun sehingga 3 tahun guys. Bateri ni high CCA, one press, kickstart. So kod dia adalah YTZ 7SBS, sesuai untuk Yamaha NVX 155 V1 dan juga V2, Honda ADV 150, PCX 150, CBR 1000 RR, CBR Rabbit pun boleh pakai. Okey, apa boleh check dekat product link, boleh check tengok harga dia. Memang terbaik guys. Thank you, bye. Like, comment, subscribe.